Hai, selamat datang aku cuba. Jadi hari ini aku akan bawa korang ke salah satu tempat glamping yang baru di Janda Baik Pahang. Jadi kita seperti biasa kita akan lunch di kedai yang sama di sini. Dia makan Kak Ina. Sedap tak? Sedap. Saya makan lauk. Pisang goreng. Jadi sekarang kita nak ke mana? Check in chalet. Apa nama chalet kali ni? Oh, glamping. Tak. Untuk first day ni kita akan glamping. Second day baru kita duduk dalam macam hotel or resort lah. Kita orang dah sampai. Ya. Hai guys, selamat datang ke Aku Cuba. Depan ni ya. Anduk barang dulu. Anduk barang. Jadi di Awal Terbing iaitu tempat glamping ini ada 8 kemah. So setiap kemah tu ada yang untuk 4 orang. Tau. Tak apa, teruskan. Di Awal Terbing ada 4 orang, glamping. ada 2 orang. Tengok macam kemah kat situ, itu kemah untuk dalam muat 4 orang lah. Jadi kita akan review dalam kemah tu ada apa. By the way, kemah kat area sini dia berkongsi satu sungai. Say hi to customer. See? You don't need therapy, you just need camping. Tading. Betul. So, kita ke mana? Kita akan tengok ada facility apa di Awal Tebing ni. Our glamping. Awal Glam Camp. Nanti kita orang akan letak di description lah tempat dia. Tempat dia limited, jadi kena book cepat lah kalau musim-musim cuti. Ada berapa tent 8. Total ada 8 tent. Okay. So sekarang kita nak cari tempat tandas, tempat facility lain. Let's go. Jadi kalau aktiviti petang selain mandi sungai, boleh main badminton. Disediakan badminton. Tengok contoh ada orang tengah main badminton. Pukul bola. Okay. Terbaik. So sekarang kita review apa yang ada. So bagi yang macam nak masak-masak untuk keluarga, kitchen disediakan. Dan yang paling penting, freezer kongsi bersama. Untuk disewa. Nampak? Ini mungkin daripada bergenerasi ya, air-air ni diorang sedekah air. So sebenarnya dapur api kuat. Satu je dapur boleh pakai. Tapi cukup lah memadai. Kowe. Mana cari? Rice cooker pun ada. Okay. Diorang juga sediakan alatan sukan. Contoh badminton. Boleh main. Nampak? Angin kuat. Mana ada angin? Kami bagi contoh ya. Boleh main bersama isi keluarga. Untuk anak-anak yang kecil ke. Rasa. Okay. Nampak? Nampak? Assalamualaikum. Jadi inilah surau. Muat lah boleh kongsi. Dan ada tempat iron. Cantik surau dia sebab style kayu macam tu. Betul? Dan kipas ada dan aircon pun ada kat belakang. Walaupun ni glamping, macam camping juga. Tapi dia lengkap. Dia lengkap dengan fasiliti yang mudah lah. Bagi untuk Muslim, solat, CCTV. lampu dan CCTV. Dan view pun cantik kat sini, tengok tu. By the way, kita orang tadi check in dalam pukul 5. Sebabkan kesakan yang sangat padat. Jam lah basically. Daripada KL tu sampai ke Janda Baik. So mungkin musim cuti. Cuti sekolah sekali. Kita akan ke belakang untuk cari toilet. Mungkin toilet berada di belakang. Jadi ini laluan ke tandas dia. Bayangkan sama-sama nak ke mandi ataupun membuang hadas dikelilingi oleh bunga-bunga cantik ni. Okay. Inilah tandasnya. Wah, besar lah. Cik nak tanya, kolam mancing mana ni?
untuk camping ni? Camping ni, itulah mungkin itu abang adik dia. Itu yang saya lihat lah. Oh, so kalau nak boleh mancing kat sana? Mungkin lah. Kita apa? Itu pun kata. Yang sebelah tu bukan? Itu kolam tu kan? Itu orang lain ke? Janda baik tak ada kolam pancing. Oh. Kita pun banyak macam ni bukan kolam pancing. Banyak. Okey. Jadi belakang camping ni dia ada tempat kolam ikan untuk peliharaan lah, bukan untuk mancing. Jadi kita akan tengok Allah kucing ni. Tadi mesra je, okey? Mungkin sebab tak suka dukung. Okay, jom kita tengok. Ada macam mana gemuk? Jom, boleh bawa. Ngikut aja tu. Kita ikut ke? Ngikut sampai ujung dia ikut. Jom. So kami akan dibawa oleh tahu guide kita lah. Nama dia apa, cik? Mumun. Momo. Mumun. Mun. Kucing saya nama Momo. Mun, jom. Okay. Jadi kami bersama Mumun lah. Akan dibawa oleh Mumun. So Mumun tunjuk Sama macam je Mumun tempat ikan apa? Ikan apa ni? Talapia. Mumun tak pernah sebut. So kat sini ada talapia. Tengok, ni yang kecil. Ni ada saiz dia makin besar lah. Mumun. Ada ikan gembok. Mumun, ya Allah. Ni jatuh. Mumun dia kadang dia gatal-gatal badan, so dia ni sikit lah. Mumun, jom sini. Tengok sebelah lagi. Banyak ikan. Jadi walaupun kat sini tak boleh dipancing oleh orang yang menyewa camping ni, tapi boleh tengok juga ikan-ikan di sini. Sebelah ikan tengok. Oh, nak tunjuk ni. Banyak ikan. Wah, menarik. Cantik tengok. Mumun kata kat sini dia lepak. Oh, Mumun cakap lah. Ya ke Mun? Mumun macam nak tangkap ikan je. Kita bawa korang ke tempat lain lah, apa yang ada kat sini. Jom. So, sekarang kita orang tengah mencari tempat untuk mancing. Sebab kalau diikutkan, ada tempat mancing tau dekat sekitar tempat glamping ni. Jadi kita nak cuba bertanya lah. Assalamualaikum. Okay, ni kawasan Sebelah? sebelah. Sebelah tempat camping ni. Dan kami dah jumpa tempat untuk dimancing. Oh, parking Escobar tu ke? Katanya tempat sungai untuk Diaur ni mandi ke area sungai Escobar. Ya. So mungkin sini yang boleh mancing. Rasanya sini. Dia kena pusing sana lah kalau nak duduk kan. Tu ada tempat kursi. Oh. Boleh mancing sini. Sini boleh lah. Kalau nak mancing. Rasanya sini. Yang tempatnya. Wah. Sekarang cuaca macam hujan, kerap. Penyai. Tapi still okay. Di tebing dengan Escobar ni owner sama, adik-beradik keluarga sama. Jadi kita boleh mandi kat sungai sini lah. Kita cari Ada, kafe Escobar dulu. Ada aiskrim. Sebab Escobar ni dia kata kedai untuk chalet ni juga. Cantik tempat dia. So jom kita tengok. Jom tengok. Ni kopi Escobar, jangan balik. Wah. Cantiknya. Jadi kedai ni buka pukul 11 sampai pukul 7 petang. Jadi boleh lepak sini lah kalau nak minum kopi ke matcha. Okay, sekarang kita akan review tempat kemah. Let's go. Cantik ya suasana kat sini sebab betul-betul tepi kafe ni. Ada sungai. Ni customer dia lah. Oh, tak order air lagi lah. Tapi Cantik kan? Boleh tengok air dia deras. Walaupun tak dalam tapi deras, so boleh segarkan badan. Cantik, minum-minum petang. Deras juga air dia. Dan sekarang pun waktu dah pukul 5.45, dalam masa sejam 5 minit. Kedai tutup, so boleh beli lagi lah. Cantik kan? Jalan sikit je, dekat depan ni ada Escobar dan sungai dekat bawah kita boleh pergi. Sekarang kita orang nak ke kemah untuk kita review kemah kita pula. Betul. Let's go. Nak bawa korang tengok ada apa dalam kemah tu. Jadi kita akan bawa korang review camping ataupun glamping kita orang. Jom.
Ini dia ada kursi dan meja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi kita orang dah kemas lah bebek kita orang. Pecah semua. Tengok. Ada 4 tilam. So boleh muatkan dalam 4 ke 5 orang dewasa. Okay. Yang best ni juga ada aircon. Ada kipas. Sangat kuat. Tadi kita orang buka dah. Sangat kuat. Dan yang best kan, bilik ni wangi sebab dia ada letak ini. Tak solat pun rasa boleh solat dalam ni. Muat. Kan? Muat je. Tinggi dia memang. Jadi setelah kita orang dah review bawa korang ke tempat-tempat fasiliti yang ada di sini, kita nak solat dan bawa korang pergi mancing di kolam yang kita pergi tadi. Jadi let's go. Selamat petang, selamat kembali ke video yang sama. Jadi kita orang nak ke tempat mancing bersama sifu mancing kita, Encik Zam. Encik Zam mempunyai pengalaman beberapa tahun dalam mancing ya. Cakap je kenapa yang Encik Zam tak mancing lagi. Cakap kat komen. InsyaAllah tak reply. InsyaAllah tak reply. InsyaAllah kalau korang komen, saya reply, saya akan like lah. Walaupun kadang-kadang tak ada komen pun. Betul cik. So kita menuju ke tempat yang sama tadi untuk mancing. Situ kau? Kita akan duduk sana. Jadi dekat tasik ni tak pasti ada ikan apa. Tetapi ikan laga ke, ikan arowana, ikan bandaraya itu mungkin tak ada kat sini lah. Kita bantang buka apa-apa hal. Pakai sikit lah Yang fokus sama. Cepat pakai sikit je. Okay. Tolong lepetkan ni. Boleh? Kita tengah buat bancuran umpan. Saya sebagai intern kat department ni, ni kerja saya. Kalau korang nak tengok ikan apa yang saya pernah dapat mancing dulu, boleh tengok di video lain. Tuang air sikit. Oh, tuang air sikit. Boleh orang tengok. Oh ni macam dedak Yes, macam ledak. Kalau dedak ni, kita sesuai nak tangkap ikan apa je cik? Ikan Macam nak? sepat, puyuh. Macam Ya. channel Ron Kamisan Cina channel sekarang. Okay, sekarang ni boleh ya? Ush, ada gaya lah cik. Biasa buat lah. Ya. Dalam hutan lah, asal usul. Kalau tadi kita ada pengalaman oleh Cik Zam beberapa tahun untuk mancing. Saya ada pengalaman bakar Sarang telur. Krik 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 krik. Sini banyak nyamuk. So tadi yang bakar untuk hilangkan nyamuk tu dah buat ni lah. Berhasil lah ya. Tapi macam takut pula sebab makin membara pula api dia. Pengajaran dia kita orang dah salah buat sebab sepatutnya dia macam ni je. Tak perlu sampai berapi kat belakang tu. Okay, so kita kena padam yang depan. Jangan salah faham ya, ini bukan buat aiskrim Malaysia. Ini buat apa je? Teknik baru. Buka ni. Baru lepas. Yang ni? Buka lagi. Masa throw yang ni, kat tu. Ni, tarik sini kan? Buka. Buka. Tolak. Balik. Tiu. Yes. Sekarang kita dah dapat ikan lah. Ikan apa ni? Okay guys, so kenapa sebelum jadi macam ni, tadi saya dapat ikan dah. Masa nak naik tu, dia terpelanting. Ikan tu macam sama. Mungkin keli tak mungkin ni apa? Besar kemungkinan. Oh. Biarkan ikan tu Let it cook. macam tu. Saya tak tahu cakap apa tapi nantikan video dapat hasilnya.
Jadi sekarang kita orang balik ke Tuan Glamping sebab dah maghrib. So nak set up untuk BBQ dan steamboat makan malam ni. Yes. Hai guys, so inilah suasana malam di sekitar area tempat glamping ni. Jadi malam ni kita orang akan buat menu seperti yang dikatakan tadi, steamboat dan grill lah. So ni kita set up tempat. Tu pun tamu kita orang jemput. Nama dia Min Min. Kita ada rojak buah juga. Tapi rojak buah kita akan potong kejap lagi lah. Okey lah, senang nak cuci kat sini kan. Can you please hold for me, Amalia? Sekejap So kita buat butter anchor. So dah tengok dia bergerak dah. Bila dah siap set up semua, sampai bongkang balik lah meja ni. Kita akan tunjuk lah kat korang balik. Okay. Jadi kita orang ada tetamu kedua juga. Hey, nama dia Man Man. Hello. Ya. Yeah. Dia nasi bakar. Steamboat. Kambing. So dan sos homemade. Ditemani dengan air sungai di depan. Jadi setelah selesai sesi makan-makan, so kita ada sesi kopi lah. Tak lengkap camping dan glamping tanpa kopi. So kita panas air dulu. By the way, brand dapur ni sangat kukuh. Golden Fuji ni recommended lah bagi korang yang nak cari dapur temperature yang baik. Think 1 botol ke 2 botol? 1 je lah Okay, so kita masak air dulu. Kita mungkin akan buat air kopi. Tapi 3 in 1 je lah. Tak ada grinding sendiri apa 3 in 1. Bagi panas air dulu. Kita enjoy malam-malam. Dan cuaca sangat baik malam ni. Tadi kita lepak Min Min, Man Man. Thanks. Terbaik. Thank you. Something. Thank you, boss. No. Okay, sekarang ni kita orang nak jalan-jalan area tempat glamping ni, tengok pada. Dan agak meriah jugalah tadi kat area di sini. Ada juga orang yang makan di luar, tapi kita tak pasti makan mana. Ni kita orang jalan-jalan tengok. Sementara nak turunkan makanan yang kita makan banyak. Kita tengoklah keadaan sekeliling. Jadi esok pagi sinilah kita orang akan terjun. Tadi nampak orang rendam tadi. Sejuk. Lagi di sini. Ni kita solat.
Okay, jadi pagi ni kami akan ada buat beberapa aktiviti lagi, iaitu prepare breakfast. Kemudian kita akan mandi sungai dan continue mancing before kita check out. Selamat pagi. Sekarang kita masak baked bean oleh Chef Zam. Sampai dah. Alah, cumanya. Man. Sini. Hello, good morning. Iya. Go. Alah. Kucing gedik. Hey man. Kemah semua dalam keadaan baik. Check. So roti john kita siap. Thank you. Hello, Min. Sampai ramah. Kita akhirkan breakfast ni dengan cereal dengan susu fresh. Okay, sekarang Min tengah Orang kembali ke atas kolam ni untuk mancing ikan. Nak tengok ada kenapa dapat tangkap pagi ni. Pakai umpan roti pula. Okay, nampak Okay. Tu macam ada banyak ikan. Sebab ke sana dah ada orang. Kita try sini lah. Nampak pelampung tu macam bergerak. Turun naik. Tu ikan. Anak ikan. Alah, ni ikan ke? Nampaknya saya masih kumpau je. Tapi dah nampak dah tu. Pelampung tu bergerak. Mostly ikan kecil yang makan. Sana pun masih kumpau. Okay, so ada kawan baru. Tapi kenapa misai awak kena potong? Siapa potong pisau kamu? Sianya tak dapat ikan lah, miau. Orang nak buang dia kot. Sebab tu dia potong misai supaya dia tak boleh hidup balik rumah balik. Macam kisah kat TikTok tu. Untuk roti je. Sianya. Orang potong. Siapa potong dia? Potong misai kamu. Kami boleh buat aduan kat sini. Cakap sesuatu. Kita boleh utarakan pendapat. Semoga ada video ni sampai kepada pihak berkenaan. Tapi korang janganlah potong misai kucing. Jadi alhamdulillah kita sekarang nak sungai sekejap before check out. Jadi kita orang sekarang nak terjun sungai before check out. Ikan tadi tak dapat tapi dapat kebahagiaan lah. Tak tahu ilmu apa ikan dah pakai. Apa kasih? Kemas barang. Yeah. And then check out lah. So before check out kita orang nak pergi beli air. Jadi kita orang dah check out. So sekarang ni kita orang nak ke Escobar lah. Kedai kafe yang tepi sungai semalam kita orang tunjuk Betul. tu. So nak beli air minum Before before kita pergi lunch dan check in tempat tidur kedua. let's go. Sekarang kita orang berada di Kopi Escobar Jana Baik untuk order lah minum tengah hari before makan tengah hari. Jom. Ais matcha strawberry.
Satu lagi latte hazelnut. Yang tu tak nak gula. Hazelnut tu ais ke hot? Ais. Nak sugar yang tu? Okay, 3 air. Betul, tu je. 36. So, 2 macam strawberry dengan air hazelnut. Kita orang order baskin roti before habiskan chicken di sini. Bang, dah sini apa bang? Itu gambar kat belakang. Waffle ada bang? Apa ada bang? Ni aiskrim ni, baskin roti. Sekian itu saja video kali ni di Outer Bank Glamping. Nantikan tempat kedua kami akan bawa korang pada hari ni. Let's go!